Kenapa harga barbershop lebih mahal daripada ni? Lebih mahal daripada ni. Dulu barber selain daripada tukang gunting rambut, dia doktor gigi. Okey. Doktor gigi dengan minor surgery. Sebab tu nasihat dia sentiasalah hati-hati memilih barbershop. Jangan buat tai lah. Jangan buat tai dengan old money punya orang. Oh tak juga. Actually old money dia tak ada fading. Guys, korang nak cari tempat untuk iklankan perniagaan anda? Jom kita collab. Kami kat Siaran Tenang menghasilkan pelbagai video seperti podcast, business siri dan content creation. Anda boleh buat placement perniagaan anda kat mana-mana video kami. Untuk maklumat lanjut, PM page Siaran Tenang. Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. Serius So that's why kalau kau tak tahu, sebab tu kau boleh nampak lampu tu ada 3 color. Actually lampu tu ada 3 color ada maksud. Aku ingat dia bukan kau berpusing. Tak. Aku dulu dalam mindset aku kan. Lampu ni kedai, sama ada kedai orang biasa-biasa gunting rambut ataupun barbershop lah. Tapi apa maksud lampu tu? Okay, so kalau dekat lampu tu kita ada 3 warna kan. Kita ada biru, merah dan putih. Dulu barber selain daripada tukang gunting rambut, dia doktor gigi. Okey. Doktor gigi dengan minor surgery. Okey. Zaman dulu. So dulu bila dorang buat minor surgery, dorang akan ada kain kan. Kain kita balut lah untuk kita balut patient tu. And then kain tu mesti berlumuran darah lepas kita buat surgery kan. So barber-barber ni dia akan jemur. Faham. Dia akan jemur. So itulah datangnya warna merah dengan putih, darah and bandage. Tapi lama-lama orang jadi macam tak okey lah jemur kain berdarah ni. So ganti dengan benda lain lah. So untuk menandakan dia seorang barber dan juga seorang ahli bedah, itulah timbulnya lampu tu. So dorang cat satu tiang, bawah dia akan ada mangkuk, atas akan ada mangkuk. Okay, so yang balut tiang tu merah, putih, biru. Okay. Merah is darah, putih is bandage, biru is pembuluh darah. Veins. Yes, urat kita lah. So mangkuk yang atas tempat simpan lintah. Sebab diorang dulu tarik darah guna lintah saja. By that time tak ada teknologi kan. So yang bawah punya bowl adalah untuk tampung darah. Itulah asal muasalnya barber pole. Aku tak pernah kaji sampai tahap tu. Betul, ada orang ingat tu bendera France sebab barber asal daripada France. Actually tak. Barber asal muasal dia paling lama yang sejarawan boleh detect is Mesir kuno. Aku ingat benda tu joke No, actually daripada Mesir kuno. Serious. And that time dorang hanya gunakan batu and cengkerang tak silap. Untuk potong potong lah. See, gila benda ni. And then barber punya position dulu dengan pemerintah sangat-sangat dekat. Faham. Dia ibarat kita boleh panggil buku rahsia lah. Buku rahsia betul lah. Sebab kalau kiranya kita ni tadah leher dekat orang. Betul. Time tu orang nak buat apa-apa boleh. Kalau nak ambil kesempatan dia psycho, kat situ juga kau boleh jalan. Aku selalu fikir. Jangan overthinking. Aku selalu fikir. Orang tengah shave kan. Ni kalau dia potong gila aku cakap. Sebab tu nasihat dia sentiasalah hati-hati memilih barbershop. Jangan buat tai lah. Jangan buat tai dengan barber. Tak suka dah habis potong baru cerita. Belah. Okey. Tak ada lah. Joke saya. Okay, kita banyak side view apa semua kan. Okay. So bila bermain dengan barber apa semua kan, so mesti dia ada tools. Okay, betul. Okay, so tools ni kadang-kadang aku tengok dalam TikTok, orang buat competition sampai belas-belas ribu punya tools kan. So sebenarnya ada perbezaan ke tools mahal ni? Ada. Sangat-sangat. Kalau daripada segi clipper, mesin, tak tinggi sangat lah. Dia ada beza dekat RPM, dekat dia punya blade. Selalunya dengan bateri. Itu saja. Kalau dekat gunting, kita boleh cakap banyak. Sebab gunting yang mahal, dia ditempa handcraft. So besi yang dia guna pun ada satu gunting dia punya harga tak silap aku 5,000
Satu biji 5,000 4,000. Yes, betul. And then tak tahulah betul ke tidak, tapi dia punya orang cakap tu besi yang dia guna tu adalah besi yang sama buat katana. So dorang handcraft benda tu macam buat katana lah. So gila. Kalau nak kata beza daripada hasil, mungkin hujung dia tu ada pecah tak ada pecah. Kalau kau guna gunting murah ni, kadang-kadang bila kita potong, dia akan ada pecah sikit dekat ujung rambut tu. Tapi kalau gunting mahal ni dia tak ada, dia smooth lah. Yes, betul. And daya tahan dia tinggi lah, tak karat. Dia kalau macam barang-barang barber kan, memang kena tukar tiap-tiap tahun ke? Tak. Dia ada selebihnya nafsu saja semata-mata. Tapi dia still boleh guna, cumanya kena maintain je lah. Yes, betul. Kita ada tempat asah, ada tempat pergi asah gunting, ada tempat pergi asah mata mesin. Maksudnya industri ni dia banyak berkait-kait dengan industri lain. Betul. Aku ingat industri barber ni macam stand alone as a barber je lah. Kita kalau supplier, kalau kita pergi supplier, adalah benda-benda tu. Dorang modified clipper, dorang custom gunting. Banyak. Okay. So bila dah main dengan barang apa semua kan, macam kelengkapan kat sini kan, kadang-kadang orang set up macam industri Kalau macam korang pilih kita orang kita orang punya setup kedai ni more tu barang peribadi je Dos. So barang antik yang kita ada, serika ke yang kau tengok, pipe ke and everything, frame semua kita punya personal. Kira nak bagi personal touch ke apa? Yes, betul, sebab kita nakkan authentic tu punya rasa. Sebab bila kita buat style US ke, kita dah hilang identiti lah. Yes, pada aku kita dah hilang identiti kita. So and kau tak ada benda kau boleh cerita tentang benda tu. So kalau macam barang-barang yang kita ada kat sini, kalau klien kita tanya kan, contoh klien kita tanyalah sereka tu, ni sereka apa ni? So kita boleh cerita penceritaan sereka tu. Ini sereka tahun bila, zaman bila, apa kegunaan dia, betul tak? Faham. Kiranya korang memang menjaga nilai estetik. That's why nama kita Soul juga. Dan tahulah history. Betul. Sebab barang-barang personal, barang-barang sendiri je tu. Cuma kita tak nak, sebab kita tengok kebanyakan barbershop sekarang, dorang mengamalkan, ataupun bukan mengamalkan lah, dorang kalau buka kedai, dorang suka kerja minimalis. Minimalis punya konsep yang simple. Actually konsep tu datang daripada UK. So barber kat UK ni banyak bawa konsep tu. So bila kita datang dekat Malaysia ni, kita cuba fikir tau, macam mana nak keluarkan barber Malaysia punya version. Maksudnya kita nak, kalau Malaysia dulu kita tahu kedai aneh lah kan. Tapi kita nak bawa kedai aneh tak boleh kan. Sebab tu aneh punya kan. Nak ada identiti lah. So identiti kita sendiri. So that's why lah kita pakai barang-barang antik. Dan macam ni lah klasik punya ni. Okay. So bila gunting rambut kan, adakah kewajipan untuk memakai glove? Okay, kewajipan kalau daripada segi hygiene, of course lah kena. Tapi ada problem. Ada barber dia tak ada size glove. Faham. Pun problem. Kalau dia pakai dah menggelebih, apa masalah kan. Ada setengah barber dia ada masalah kulit sensitif. So macam aku punya partner, dia ada masalah kulit sensitif. So dia tak boleh pakai glove. Sebab glove sebab kalau yes. Dan glove kalau yang murah ke, dia ada macam latex lah. Dia akan panas kan. So betul. that's why tak guna. Kadang-kadang tak selesa. Faham. Kalau perlu 100% tengok pada kedai lah. Kedai dia memang 100% dia suruh pakai. Okay. So memandangkan kita dah baru halfway. Baru halfway. Kita nak fire soalan daripada track. Let's go. So soalan daripada track. Okay. Aku ada tanya soalan. Aku tulislah macam ni sekejap Mana dia punya lari takut lah lari. Ni soalan cepu mas yang takut. Kalau aku ada slot podcast dengan owner barbershop, soalan apa yang korang nak tanya? Listkan sebanyak mungkin soalan di luar nalar. Soalan di luar nalar ni soalan yang gila-gila lah. Okay. So ada seorang ni tanya, kenapa kedai gunting India dan salon Cina boleh siapkan satu kepala dalam masa 10 minit? Tapi hipster barber Melayu ambil masa setengah jam. Okay. Ya, maksudnya dia nak tahu lah timing lah. Durasi tu kenapa lama. Okay, kalau kena tengok pada akulah, pendapat aku peribadi,
jangka masa satu-satu haircut tu dia takkan boleh sama. Okay. Bergantung pada haircut apa yang kau request. Faham. Okay, and then bergantung pada bentuk kepala pula. Dia bukan bentuk muka tau, dia bentuk kepala. Bentuk kepala. So ada setengah orang kita boleh settlekan 10 minit. Faham. And barber and salon ni aku saksi hidup lah. Aku pernah tengok barber settlekan satu kepala 10 minit sekali dengan shaving. Ui, laju siut. Laju. Tapi cantik tak? Cantik. So sebenarnya barbershop ni dia nak laju dia boleh laju. Okay. Sangat-sangat boleh laju. Tapi kadang-kadang kita ambil masa tu sebab ada sebab-sebab tertentu. Contoh bentuk kepala klien. Ada bentuk kepala. Sini dia ada lekuk. Sini dia tak ada lekuk. Okay. Benda tu pun makan masa terus. Faham. Nak settlekan benda tu je kita boleh ambil masa dah 5 minit juga lah. Benda kecil macam tu je. And then kadang-kadang cincai dengan tak cincai lah terus. Detail lah. Detail dengan tak detail. Faham. Ada sebab salon untuk fading dulu dorang tak master dalam fading. So mungkin benda tu boleh jadi faktor lah. Dorang kejap kita lambat. Sebab barber ni kalau fading ni dia akan makan masa sikit. So sekejap, ni kita sideways sikit kan. So macam fashion rambut yang fading apa semua kan, benda tu macam mana boleh tercetus ni kalau kau tahu? Kalau nak kata tercetusnya fading, ke sebab old money punya orang ke? Tak juga. Actually old money dia tak ada fading. Old money dia more tu kalau kau tengok rambut-rambut yang sleek, rambut-rambut yang sideburn peta kan, kemas-kemas. Macam Shelby. Macam Shelby. So fading ni kita boleh panggil, nak kata modern pun tak, dia more tu old school lah. Old school era. So contoh kalau old school era ni flat top. Kita ambil ayah-ayah kita dulu suka buat flat top kan. So haircut tu datang daripada old school punya kategori. Cumanya dibawa ke zaman sekarang ni? Bila dibawa ke zaman sekarang, baru dia olah-olahkan haircut tu dengan campur-campur lah. Dengan fadingnya, dengan hair tattoo ke. Macam tu. Hair tattoo kat sini buat tak? Buat, kita buat. Tapi kita tak ada ni lah, kita tak ada promote lah. Kita cuma kalau customer request kita buat. So macam hair tattoo tu ni kita banyak cakap. Banyak saya hair tattoo ni kan. Kan kadang-kadang macam mana orang cakap, datang dengan shape yang aneh-aneh apa semua. Dia ada tracing dulu ke macam mana ke? Ke memang freehand je? Tengok, kalau macam aku sendiri, aku tak boleh yang heavy punya lah. Macam orang kata portrait ke, atau aku tak boleh. Tapi aku ada jumpa orang yang boleh, orang lokal. Dia tak ada trace. Memang freehand? Dia terus on the spot, dia terus, kita ada machine kita panggil trimmer tau. So machine tu dia agak kecil sikit. So dorang akan lakar pakai tu terus. And colour tu baru dorang pakai fading. So dorang pakai sistem, kita panggil sistem fading tu, untuk nampakkan hair tattoo tu timbul. Ni agak teknikal. Shading lah. Dia macam tattoo tangan lah. Macam tu. Okay. So kita move ke soalan kedua. Alamak, telefon ni matilah pula. Alamak. Kita apa? Aku ada ingat. Okay, so untuk satu-satu barbershop kan, dia punya penghasilan datang daripada customer. Okay, betul. So kadang-kadang dalam masa satu hari ni kita ada 24 jam je. So macam mana korang nak maximizekan pendapatan tu? Okay, so macam kedai kita buka 8 jam. Kalau macam aku sendiri, aku by booking. Okay. So booking tu kita akan padat lah. Contoh satu customer aku akan set untuk 40 minit. Okay. So kita akan padatkan terus. Faham. Kalau yang walk in tu dia ada timing dia tu. Selalunya malam. Petang ke malam tu dia akan start penuh lah. Kalau siang tu tak ada sangat lah. Faham. Okay, bila kau sebut pasal booking, ada orang tanya kat dalam track, kenapa barbershop Melayu perlu appointment? Actually dia bukan barbershop Melayu sajalah. And kebanyakan barbershop yang booking bukan barbershop Melayu. Barbershop selain Melayu lah. Chinese. Aku rasa maksudnya dia generalize kan sebenarnya. Kenapa barbershop perlu ada appointment? Satu sebab tengok pada barber tu sendiri. Faham. Ada barber dia start buat booking disebabkan dia dah ada dia punya crowd. So betul. Berbalik pada yang kau cakap untuk penuhkan waktu. So that's why dia buat booking. Yang nombor 2 untuk menjaga kualiti lah. Sebab at least kalau kita ada booking, kita dah tahu
belakang ni pukul berapa sampai and berapa masa yang kita ada. So kita boleh secara orang kata kita boleh calculate masa tu sendiri and kita boleh siapkan dengan kualiti yang the best lah. Let's say tengah part booking ni kan, tiba-tiba ada orang walk in, bro saya nak gunting rambut. Selalunya kita akan tolak. Orang akan tolak. Terpaksa lah kan. Terpaksa. Ataupun kalau macam aku dengan partner ambil walk in, so kita akan cakap dengan dia terus lah, bang saya booking, yang partner saya walk in. So kalau abang boleh tunggu, so kira bahagi dua terus lah. Kita bagi dua terus. Oh bagus, sistematik. Kalau dia boleh tunggulah, kita akan tanya dulu. Of course lah. Kalau dia tak boleh tunggu, kita terus cakap dia tak nasib lain. Betul. Okay. Soalan seterusnya, ada orang tanya, barbershop, ni sensitif sikit lah. Okay. Barbershop kadang-kadang merokok. Merokok dalam kedai? Bukan, dia merokok dekat luar. Okay. So lepas merokok dia handle klien tanpa basuh tangan. Ni benda ni jadi isu besar agak ni. So macam korang kan, macam mana korang nak, bukan nak justify benda ni yang kita hygiene gila babi ke, bukan. Macam mana sistem korang lah, kok orang boleh terapkan juga ke? Benda ni tak susah pun, Ros. Pada aku lepas rokok cuci je tangan. Betul. Kan? Benda simple. Macam dulu aku kat Subang, benda tu nombor satu. Sebab special kedai aku kat Subang, dia sediakan rokok tau untuk customer. Dalam balang tau. Dia buat satu balang, dia letak dekat kerusi depan kedai, free. Customer maksudnya tengah gunting rambut boleh rokok? Tapi dia letak kat depan kedai, tempat waiting tu. So customer sambil tunggu, tak ada rokok, ambil dari situ hisap. So barber pun 2x5 lah. Barber pun ke gembat dengan rokok daripada situ. So setiap kali kita gunting rambut, memang akan cuci tangan terus lah. Faham. Basically macam handle makanan lah. Sama je. Ataupun kalau bau, setengah rokok macam Suria contoh, dia bau dia memang kau punya. Kau basuh pakai sabun tak bilang. Kita ada benda yang kita panggil aftershave. So selalu kita pakai benda tu dekat klien lepas kita shaving. So kau boleh spray tangan pakai benda tu. Memang hilang apa. Dia akan terus hilang. Faham. So bila bermain dengan kepala orang ni, kepala orang ni macam-macam jenis. Betul. Ada yang berkutu, berkelimomo. So macam mana korang face masalah tu? First kalau kita dapat klien tu, kita akan tengok dulu kepala dia macam mana. Sebab kadang ada klien yang kepala sensitif. Macam eczema. Sekarang paling banyak kita dapat yang tu. Sekarang ni paling banyak klien yang ada sakit tu. So kita akan tanya dia sendirilah. Sama ada benda yang boleh atau ada benda yang tak boleh. Contoh maybe doktor ada sarankan dekat dia tak boleh pakai pomade ke, tak boleh pakai apa ke, tak boleh cuci shampoo biasa ke. So kita akan tanya dia dulu. Tapi kalau soal kelemomo ke apa ke, kalau terlampau teruk, kita akan settle tu dululah. Kita akan cuci dulu. Dah baru kita akan start potong. In term of klien macam tu kan, macam korang sendiri, adakah korang akan pakai glove ke macam mana tu? Tengok pada keadaan lah tu. Kalau terlampau teruk, kita akan pakai glove lah. Tapi untuk kalau langkah prevention. Yes, betul. Kalau tak, kita takkan pakai. And selalunya macam tu, kita akan, sebab kita selalu rendam sikat kita dalam macam antiseptik. So macam tu lah kita akan buat. Lepas je kita guna, kita terus rendam. Sebab takut benda tu macam jangkit. Faham. So tu antara soalan-soalannya. Lagi apa lagi yang aku cuba ingat loh. Memandangkan telefon ni pula mati kan. Tapi tu antara aku rasa dah almost cover semua. Ni. Aku rasa ni part paling sensitif lah. Apa dia? Kenapa harga barbershop lebih mahal daripada ni? Lebih mahal daripada ni. Ini banyak dah ni. Ini sebelum podcast ni pun aku dah pernah kena tahu lah pasal harga ni. Tapi memang dia tak adalah pada aku lah. Kalau aku tak mampu, aku tak pergi. Betul. Cerita dia macam tu. Dia nak ending dia macam tu je. Kalau kau tak mampu, kan hanya pergi. Betul. Tapi sebab klien nak clarification apakah perbezaannya. Nombor satu, benda yang paling terang kita boleh nampak is local dengan foreigner. Itu dah boleh membezakan jauh. Sebab nowadays dekat area kita ni, barber foreigner lagi ramai daripada barber local. Betul. Aceh ada. Yes. And ada. Kita bukanlah kita nak cakap, tapi kita set harga barber ni mahal sebab kita ada standard kita. Faham. Contoh kita boleh bagi tahu yang customer tak perlu risau kita tukar pisau tak tukar pisau. Customer tak perlu risau kita cuci cutting cape tak cuci cutting cape.
And customer tak perlu risau dengan kita punya communication dengan dia. Lagi senang untuk kita jelaskan. Tak ada language barrier lah. Betul. Bila dengan foreigner kita ada macam-macam hal. Aku kan lagi foreigner. Dia masuk berdoa, keluar redha. Dia macam tu je. Untung ada gambar kat tunjuk. Masa tu cakap masuk berdoa, harap-harap jadilah. Asalkan nampak keluar redha je lah kan. So dia sebab tu lah. And then barang pun satu. Tapi kalau nak kata bab barang ni aku tak berapa setujulah. Kalau ada barber katakan yang dia mahal sebabkan barang dia pakai mahal. Pada aku itu aku tak setuju. Tapi kalau segi perbezaan kualiti, yes. Skill lah. Skill. Sebab barber foreigner, kalau kau perasan lah kau pergi mana-mana barber foreigner, kau keluarkan satu pattern je. Betul. Dia seakan-akan dia ada syllabus dia. Betul. Kan? Satu template. Satu template je. Kau minta lah false hawk ke burst ke. Dia tak tahu lah. Sama kan. Tunjuklah gambar. Tunjuklah gambar pun kan. Kau akan dapat sama. So bila kat barbershop, kau ada variety of choice. And kita tengok pada barber lah. Ada barber mungkin dia boleh mix and match apa yang kau nak. So pada aku itulah sebab-sebab dia. And kadang-kadang barber ni mahal banyak faktor. Kadang sewa. Cost overhead. Cost kedai yang kita perlu tanggung. Kadang-kadang sebabkan tu servis yang dia bagi. Pada aku more tu tahap keselesaan lah. Faham. Tahap keselesaan. Ni soalan daripada aku lah. Bila aku tengok budak-budak sekarang ni, walaupun dia pergi barbershop ke apa semua pattern je kepala dia. Maksudnya style rambut tu pattern je. Tak macam mushroom, faded. Kenapa jadi macam tu? Adakah barber tak advise diorang ke macam mana ke? Kalau kita panggil budak kan, kalau tak kisahlah orang tua pun sama. Macam aku cakap, kadang dorang ni datang, dorang dah set dengan apa yang dorang nak tau. Ikut trend lah. Ikut trend, yes. Contoh kalau that month burst fade, sehari daus aku boleh dapat burst fade kat sini the whole day. Sama je semua. Datang masuk bang burst fade, bang burst fade, bang burst fade. Sebab trend time tu lah. Trend lah. Dia more kepada trend. Dan mungkin sebenarnya hairstyle ni banyak. And banyak lagi yang cantik. Cuba cerita sikit berapa banyak jenis hairstyle. Bukanlah semua, maksudnya antara top-top yang kita boleh pilih lah. Top hairstyle Top hairstyle kita boleh pergi the simple, paling senang. Bangun tidur sikat jadi side part. Tu simple. Ahli korporat boleh pakai, budak sekolah boleh pakai, anggota uniform pun boleh pakai. Evergreen lah. Evergreen lah. Dia sesuai untuk semua pelbagai lapisan masyarakat. So and then kalau kita nak pergi fading, kita ada banyak. Actually fading ni dia bukan the whole haircut. Dia hanyalah orang kata kebanyakan fading ni kita akan guna kat bahagian tepi dengan belakang je. So atas tu korang boleh sendiri. Macam-macam gaya. Macam-macam gaya. So kita boleh pergi taper fade. Pun fade tapi bukan sama dengan semua fade. Dia ada burst fade, dia ada mallet fade, dia ada crop fade, dia ada spike fade, dia ada nakata fade, dia ada wolf cut, and then diorang combine dengan taper fade. Pun dia ada. Hybrid boleh lah. Yes. So sebenarnya kalau kau tengok yang kebanyakannya sepesin ni, trend lah selalunya. Kalau barber tu advice, sebab barber ni dia ada kepala otak dia sendiri. So kalau customer tu cakap kan, bang ikut abang lah, maybe dia akan jadi lain. Tapi tu pun belum tentu customer tu kan. That's why lah kebanyakan barber dia akan ikut je lah. Ikut lah. Betul sebab last kali klien juga yang bayar. Kita kena ikut je. Macam biasalah klien always right kan. Walaupun ke kiri. Walaupun ke kiri, kanan juga ada kan. Faham. So bila kita gunting rambut ni kan, aku ada satu habit, duduk je atas kursi barber, tidur. Yes. Padam kan. So macam mana barber nak buat kerja time tu? Sebenarnya benda, adakah disarankan untuk terjadinya perkara itu? Tidur. Sebenarnya tak disarankan lah. Kecuali kalau kau boleh tidur dalam keadaan yang statik. Tapi benda ni aku rasa perlukan perguruan tinggi lah. Agak mustahil lah. Memang dia akan macam gini. Memang kau akan jadi kursi kuda lah kan. Benda tu tengok pada barber kan tu. Kalau macam aku pun, aku ada klien, few klien yang dia tertidur kan.
Dia memang kena pegang je kepala dia dah kiri kanan. Aku memang macam tu sebab aku biasanya kalau balik kerja, aku potong rambut bila balik kerja je. Okay. Asal duduk